Okay, Assalamualaikum dan selamat malam yang datang ni. Kita teruskan juga Macam mana pun cikgu pun merekod. Okay, kita rekod dan cikgu nak tunjuk sesuatu sebelum kita kita mulakan pembelajaran kita, iaitu apakah itu vektor. Ini pengenalan tengok video ni dulu. Kita buat pengenalan apa itu vektor, dan kita gunakan buku rujukan yang kita gunakan waktu kelas kemudian nanti tengok video ni dulu, kita mengenali apakah itu vektor. Sebenarnya awak pun boleh tengok sendiri daripada video ini. Jadi video ini membincangkan pengenalan kepada vektor. Alright, so cikgu teruskan. Kita teruskan dengan video ini dulu. Lepas kita tengok video ini, kita boleh buat latihan-latihan dia lah. Tengok dulu Kenapa dia itu betul? Sini pertama kita akan membaca Hujung mami mana? Okey, bagus. Okey, sekarang kita akan dengar skala baru kita mudah faham akan melihat apa yang dikatakan sebagai kuantiti vektor, besar, berapa besar vektor besar. Tarikan graviti. Bagus graviti bumi itu merupakan suatu titik. Okey. Ke bawah ke graviti bumi adalah. Okey, so kita lihat contoh yang ketiga. Ini gambar. Okey. Ini kalau kita objek sini dah kita ke atas sebuah objek. Jadi daya yang dikenakan ke atas objek itu. Okey, dan arah pergerakan objek itu boleh ditentukan. Ini adalah gambar seseorang yang sedang memecut pelari memecut di sini. Jadi di sini sebagai pencutan itu boleh diukur dan arah ini juga boleh ditentukan. Itu pencutan masyarakat titik itu. Okey, bagus. Apa yang dikatakan sebagai kuantiti? Ini yang punya itu saya.
Okey, so sedikit penerangan tadi tentang apa yang dikatakan sebagai vektor dan nak tentukan sama ada kuantiti skala atau kuantiti vektor dia berbeza Okey, kuantiti vektor ni dia mempunyai magnitude dan arah manakala kuantiti skala ni cuma hanya ada magnitude saja, sesuatu benda yang kita boleh ukur. Magnitude tu maksudnya sesuatu yang boleh kita ukur. Tetapi vektor ni dia mempunyai magnitude dan arah. Dia ada arah. Ke mana arah nak pergi, utara ke barat dan sebagainya lah. Baik, so kita pergi ke buku Kita pergi ke buku rujukan kita untuk memastikan kita faham atau tidak Kita tengok latihan 8.1 vektor Okey, 8.1 vektor. Cuba tengok buku masing-masing ada tak? Okey. Ada tak buku masing-masing? Sekejap Okey, so buka muka surat 110. Sementara cikgu pergi ke window ni sekejap Okey, nampak tak?
buku nota yang kita gunakan ni. Ada Ada tak di paparan tu? Respon sikit. Okey, ada tak paparan tu? Ada Ni cikgu tak nampak sangat, tapi ada keluar tak? Tak ada Okey, good. So, dalam buku kita tu 8.1. Sekejap cuma masuk kat sini sekejap. Wait stop sekejap. Okey, sekali lagi. Okey, sekali lagi. Baik, kita lihat muka surat yang bersuara sikit cikgu kadang tak nampak sama ada korang ni masih berada dalam kelas. Okey, untuk peringatan semua, nanti cikgu akan bagi link kehadiran. Okey, tulis nama betul right. So, kita lihat soalan muka surat 110. Pertama, kita nak tentukan sama ada dalam ruang ini adalah kuantiti vektor atau kuantiti skala Tapi jawapannya cikgu dah bagi kat sini supaya kita cepatkan langkah kita. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini apa yang dikatakan sebagai kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Okey, tu kat sini adalah jawapannya actually. Okey, kuantiti skala seperti laju, masa. Awak tulis awak semua yang ada sekarang ni tulis jawapan dalam ruang yang diberikan. Okey, ketepatan, suhu. Ini untuk pengiraan je, dia tak ada arah. Luas, jisim dan jarak. Okey, laju, speed dan sebagainya itu adalah kuantiti skala. Manakala kuantiti vektor seperti daya, force, gravity dan sebagainya itu, hal laju, sesaran ataupun displacement, momentum dan pecutan. Okey, yang ini semua ada dikenali sebagai kuantiti vektor. Okey, dapat respon sikit respon sikit. Okey, ada masalah lain tak ada Cuba teruskan Okey, so boleh teruskan. Okey, good. So, soalan seterusnya kita tengok soalan B Okey, gunakan apa nama? Guna skala 1 cm 5 unit. Okey, wakilkan setiap vektor berikut dengan tembereng garis berarah. Okey, ini dikira kita menggunakan vektor Jadi untuk vektor ni pengenalan vektor ni dia boleh buat simbol A, B. Atas dia tu ada anak panah. Okey, kalau huruf besar dia gunakan apa? Anak panah. Tapi kalau digunakan huruf kecil, contohnya A, dia pun mewakili vektor. Okey, contohlah kita boleh wakilkan vektor ni sebagai AB, boleh. Okey, atau huruf kecil tapi dia ada satu garis kat bawah garis lengkung sikit Alright, itu kita mewakili vektor untuk sesuatu vektor Baik, untuk soalan ini tak susah mana pun. Dia memberitahu bahawa jawapan ada cikgu dah bagi jawapan kat sini. Alright, supaya awak tulis so kita ada utara utara, bawah dia apa? Selatan, lepas tu timur dan kita ada barat Kita ada barat. So kalau soalan dia vektor PQ, okey, ini vektor PQ ialah sesaran 15 meter ke timur laut. Okey, timur laut arah dia macam ni timur laut arah dia 45 darjah antara utara dengan timur Jadi tulis 45 darjah. Okey, panjang dia 3 cm. Kenapa 3 cm? Sebab soalan dia tadi dia suruh kita tulis 1 cm mewakili 5 unit. Jadi 1 cm mewakili 5 unit. So 15 bagi 5. So kita kena wakilkan dia sebagai cm 3 cm. Okey, walaupun tulis di meter tapi kita tulis sebagai 3 cm. Okey, itu jawapannya So arah kena letak arah tak anak panah kecil kat sini tengah-tengah dia. Okey, tak boleh tahu kat ujung ni, tak boleh. Dia kena letak tengah-tengah antara garis Arah ni kena tulis. Ini dikira sebagai vektor PQ.
Okey, satu lagi soalan nombor 2. Dia kata P ialah daya. Ni daya pun salah satu vektor di mana 12 N ke barat. Okey, so maknanya daya ni dalam simbol N ni kita boleh bagi dengan 5 sebab dia kata 1 cm bersamaan dengan 5 unit di situ. Okey, 1 cm bersamaan dengan 5 unit. Jadi kita tulis daya ke barat. Okey, barat maknanya ke arah mana? Arah ke kiri. So kita tulis 2.4 cm dalam bentuk cm. Kenapa? Sebab 12 bagi 5 adalah 2.4. Ikut soalan lah. So 12 bagi 5 adalah 2.4 bagi 5. Okey, 12 bagi 5 adalah 2.4 cm. Ni jawapannya lah. Okey, satu lagi nombor 3. W ialah berat 10 mencancang ke bawah. Okey, ke bawah ni maknanya ke selatan lah. Okey, so dia turun bawah. Jangan lupa anak panah dia ke bawah. Tapi 2 cm. Berapa 2 cm? Sebab 10 bagi 5. Sebab dia dah bagi skala yang 1 cm, 2 cm. 1 cm bersama dengan 5 unit. So bagi 2 adalah 2 cm. Okey, faham ya? Untuk soalan ini tak susah mana. Cuma pengenalan saja. Okey, cuma kita lihat soalan nombor ke bawah dulu. C ni. Okey. Hitung magnitude. Magnitude ni macam panjang berapa panjang PQ dan arah bagi setiap vektor berikut. Okey, untuk satu petak adalah 1 unit. Okey, kalau ada masalah beritahu cikgu respon sikit dalam suara dan sebagainya. Okey. Saya minta jasa baik. Boleh Okey, good. So, saya tak nak ada yang tengok benda lain Okey, so sebagai contoh, kita nak tahu dia punya magnitude. Magnitude ni macam panjang P ke Q ni, berapa panjang dia. So sekarang ni kalau kita lihat contoh ini dia guna teorem Pythagoras dia guna kaedah teorem Pythagoras ni sini. Nampak ni? Teorem Pythagoras. Apa teorem Pythagoras ni? Macam mana dapat 3 kuasa 2 P kuasa 2 ini? Okey, caranya dia caranya dia kira berapa jarak petak dari P. Ada 1, 2, 3, 4 dan naik atas dia 1, 2, 3. So kat situ kita buat 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Lepas tu kita puncakan. So ini 5 unit. Okey, ini teorem Pythagoras So maknanya PQ tu panjang dia dalam keadaan 5 unit. Okey, ini ukuran magnitude. Okey, untuk arah ni kita guna tangent Okey, ingat tak tangent? Tangent bertentangan dengan bersebelahan. Okey, sekali lagi bertentangan dengan bersebelahan bertentangan bagi bersebelahan. Okey, tulis dengan keadaan tangent theta sama dengan 3/4. Okey, so sekali ni kita lihat kalau nak dapat pengiraan sudut tu. Okey, sudut tu dalam bentuk darjah di sini 36 darjah 52 minit. Jadi kita boleh letak shift tangent then 3/4. Maka jawapannya adalah 36.86 dalam perpuluhan atau tekan ni 36 darjah 52 minit. Okay, good. Untuk soalan nombor 1, kita lihat soalan nombor 1. Maka apakah dia punya magnitude? Okey, kalau ikutkan magnitude dia ni ialah kita ukur ini ada 2 panjang ni sini 2 lebih kurang sini ada 2. Okey, sini ada 2 petak, lepas tu 4 petak. Gitulah lebih kurang So kalau lihat di sini kita punya magnitude dia, okey, kita kena buat secara P. Kalau digunakan huruf kecil, kita gunakan P ada curly line kat bawah dia tu. Okey, so kita buat sebagai punca. Okey, punca ni 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Tak cantik dia punya tulisan. Betulkanlah. Nanti awak tolong buat masing-masing dalam buku tu tolong tulis. So 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sepatutnya lebih kurang ni 4 tambah 16. Okey, 4 tambah 16. 4 tambah 16 ialah
20. Okey. So ada orang dia tinggalkan jawapan sebagai punca 20 So 20 unit. Okey, ada orang dia letak sebagai perpuluhan. Saya rasa elok dalam bentuk punca atau dalam bentuk set. Betul tak bentuk set macam mana? Okey, sebab kalau kita guna kaedah punca 20 tak cantik jawapannya. Okey. Okey, jawapan dalam kalkulator kita gunakan dalam bentuk set ni. Ini pun boleh guna. Kalau gunakan perpuluhan dia tak cantik 4.4721. So oleh itu kita elok kita gunakan sama ada punca 20 atau 2 darab punca 5. Kita boleh terima tu juga Okey, 2 darab punca 5. Kita dah kecilkan dalam bentuk set ini unit. Okey, soalan satunya kita nak cari arah dia pula. Okey, kalau arah ni kita gunakan tangent. Okey, gunakan tangent. Okey, untuk dapatkan arah dia. Okey, ni arah kita tulis sikit ini arah. Okey, kita gunakan tangent. Tangent theta. Tangent theta. Okey, tangent theta sama dengan kalau kita lihat tangent theta ni, tengok segitiga ni, theta-nya di sini. Jadi kita bertentangan dia dulu 2 tangent per 4. Okey. So ataupun 1/2 lah Atau nak tahu dia punya sudut, terus tekan kalkulator punca. Okey, apa tadi? Shift tangent kita buat 2/4. Maka jawapannya adalah 26.56 atau dalam bentuk minit 26.33 minit pun boleh juga. Nak bentuk dalam perpuluhan pun tak ada masalah 26.57 jawapannya 26.57 darjah. Okey, so buat latihan ini cikgu dah tunjukkan. Alright, so kita boleh teruskan. Move on Okey, so kita boleh teruskan untuk latihan muka surat 111 muka surat 111. Jom kita lihat laporan masuk. Okey, 111. Jadi kita lihat muka surat 111. Okey, ini sedikit basic tentang vektor yang mana tentang vektor sama. Okey, adalah sama. Kita tengok nota dia sikit. Dua vektor adalah sama. Tengok nota dia kat sini. Dua vektor adalah sama jika kedua-dua vektor itu mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey. So dua vektor adalah sama jika dia punya magnitude dan arah yang sama. So kalau arah yang sama dia selari Okey. Mungkin dia sama panjang. Okey, ini dikatakan sebagai sama panjang, sama arah, itu dinamakan sebagai vektor samalah, senang ceritalah. Okey, good. So, kita lihat contoh yang diberi. Okey, ni contoh yang diberi sebagai contoh. Dia kata kat sini AB. Okey, so kalau kita lihat AB, okey, panjang AB dengan panjang ED sama tak? Sama Dan dia selari. Dia sama arah. Okey, satu lagi dia boleh katakan panjang dengan OC. Dia sama panjang dan dia selari. Okey, dan juga FO. Sama panjang dan dia selari. So ini dikatakan sebagai vektor yang sama. Itu sajalah. Senang saja. Okey. So kalau tengok BC ni, kalau lihat kat sini BC. Okey, kalau kita tengok soalan yang nombor 1. Okey, BC ni, panjang BC ni dengan panjang FE sama tak? Sama kan? So kita ambil dia sebagai vektor yang samalah. So arah yang sama BC, walaupun tak tunjuk arah tapi kita letaklah FE, arah yang sama, panjang yang sama. Okey. So itu dinamakan sebagai vektor sama dengan BC lah, FE lah. Okey. So itu jawapan dia. Ada lagi, sama tak dengan AO? Sama juga. Okey. Ada tak dengan OD? OD kat mana OD? OD kat sini OD kat sini ni OD. So AO dengan OD pun sama. Jadi kita tulis sebagai vektor sama. Okey. Alright. Senang aja. So ini vektor sama lah. Okey, cuba kita lihat untuk soalan nombor 2. Nombor 2 pun begitu juga. Kalau CD
Kalau CD, mana CD? Ini CD. Ini CD. Okey, untuk vektor CD yang sama selari dengan dia adalah BO, OE dengan AF. Okey, tenaraikan. Maknanya kita boleh tulis kat sini AF boleh. Okey, so boleh tulis AF sama vektor. Okey, dan yang lain tu tulislah. Okey, BO pun sama. Okey, OE Okey, OE sama vektor. Okey, itu dinamakan sebagai sama vektor. Alright, faham Jadi untuk soalan nombor 3 dan nombor 4 awak boleh buat sendiri. Tengoklah jawapan buku yang diberikan. Okey, nombor 3 dan nombor 4 ni awak cuba buat sendiri, senang aja. Okey, so maksud vektor samanya dia mempunyai magnitude dan arah yang sama. Okey, good. Untuk soalan soalan D mari kita lihat pula untuk soalan E pula. Ni tak ada jawapan kat sini. Baik, dalam oktagon ni ada 8 sisi 1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G H. Nyatakan setiap vektor berikut dan magnitude-nya dalam sebutan U atau V. Okey, kalau kita lihat kita kaji betul-betul soalan ni. Okey, U atau V Okey, so maknanya dalam vektor AB ni kita boleh hubung kaitkan AB. Okey, AB. Kalau kita lihat AB ni, vektor AB arah dia macam ni. Okey, dia adalah U vektor kecil. Okey, satu lagi BC ni ada juga kat sini, BC. Okey, BC ni dia adalah vektor V yang kecil ni lah. Okey, so tidak ada rujukan di sini. Maka dalam soalan ni dia minta kita kita cari vektor magnitude untuk soalan nombor 1 FG. Okey, FG ni kita nak hubung dengan siapa? Okey, so FG ni kalau kita lihat arah dia mengikut soalan FG adalah seperti ini arah dia. Okey, kalau kita lihat FG ni dengan BC ni dia selari. Beza dia dia selari. Dia seakan-akan sama. Dia tak sama sebab arah dia berbeza. Cuma kalau kita nak hubungkan mereka di sini, apa kita buat? Kita letak V sebab dia sama dengan BC. Okey. Maksud saya magnitude dia sama, cuma arah berbeza, taruh negatif. Itu beza dia. Arah dia bertentangan, kita taruh negatif V. Okay? Dia selari. Okay? Dia cuma arah dia berbeza. Selari, panjang dia sama, tetapi arah dia berbeza, kita taruh negatif V. Maka kalau magnitude dia, sebab magnitude ni konsep dia modulus. Magnitude dia konsep dia modulus. Modulus ni maksudnya apa? Siapa tahu? Modulus ni maksudnya apabila ada sesuatu ruang di dalam tu ada negatif, kita positifkan dia positif. Sebab magnitude ni dia ukuran, dia tak boleh negatif macam ukur kilometer panjang berapa, ada tak negatif kilometer? Tak ada. So magnitude ni kena sentiasa positif. Sebab itu simbol ini mana-mana ukuran mesti macam berat. Berat badan ada tak negatif? Tak ada. So sebab itu kita kena ada magnitude ni sebagai satu ukuran tu, tak boleh ada positif, tak boleh ada negatif. So ini jawapannya lah. Jom kita lihat untuk soalan B nombor 2. BA. Kat mana BA? Tu masalahnya sekarang ni untuk soalan BA, mana BA? BA. BA ini dari B ke A bertentangan dengan AB. Maknanya kita kena letak ni sebagai negatif U. Dia bertentangan arah. ABU. Ya, betul. Yang ni AB adalah U. Tapi ditulis BA terbalik. Kata awal-awal tahu negatif kat situ. Alright. Kalau ada soalan boleh pakai mic cikgu tak boleh tengok message lah. Jadi untuk magnitude dia, so awak letak magnitude negatif U. Sebagai ini magnitude negatif U. So jawapan kita positifkan lah. So positifkan dia. Alright, tak ada masalah lah itu tu soalan nombor 2. Untuk nombor 3 pula CP.
Okey, CP mana CP? CP ni CP. Okey, CP ni sebenarnya, okey, kalau kita lihat betul-betul, CP dengan BA ni selari. Dia sama panjang. Okey, CP dengan BA ni dia selari, tapi dia sama panjang dia selari sama panjang dengan BA. Cuma bezanya dia ada arah bertentangan. Dia sama macam soalan nombor 2 tadi lah. Okey, arah bertentangan. Dia sama panjang, selari, tapi arah bertentangan. Jadi kat sini kita letak negative U lah Okey, negative U. Okey, magnitude dia. Okey, negative U. Okey, negative U ni dalam magnitude akan hilang negative dia. Jadi positif. Okey. Alright, untuk soalan nombor 4. Nombor 4 ni awak cuba buat sendirilah kot Nombor 4 ni tak apalah, kita bincang sama-sama, takut orang confuse. CB Okey, CB kat mana CB? Baik, CB yang ini. CB. Okey, sepadan yang lain dulu. Gambar ajar dulu, kita padam dulu. Okey. Okey, so CB bertentangan dengan BC. So ini kita lihat dia sebagai negative V. Okey. Sama macam soalan nombor 1 tadi, negative V. So magnitude dia negative V, jadi positif V. Okey, buat macam tu. Itu latihan dia lah. Okey, soalan nombor 4 Baik. Jom kita lihat untuk soalan yang seterusnya. Okey, peringatan pada mereka yang baru masuk. Okey, kita dah berapa 14. Okey, so untuk soalan nombor F ni, ni salah satu penyelesaian vektor yang mana ada juga dalam peperiksaan. Dia suruh kita lukis dia suruh kita lukis vektor yang berkaitan. Okay. Dalam nombor F ni, pada grid yang diberi, lukis vektor dan tentukan magnitudenya berdasarkan vektor yang diberi. Okay. So, kalau kita lihat contoh, vektor A ni sebagai panduan kita, untuk menyelesaikan soalan-soalan yang ini. Okay, dalam contoh ni dah tulis jawapan dia lah. Okay, jawapan yang pertama, cari untuk 2A inilah. Apakah 2A? Kalau vektor A panjang ini, maknanya kita kena buat 2 kali ganda panjang je lah. Kalau vektor dia setengah A, maknanya kita tulis setengah A saja. Okay? Ni setengah. 2 petak ni setengah. Setengah A. Tapi kalau negatif 2A, maknanya dia 2 kali ganda. Bezanya, okay, cikgu lupa nak tahu arah. Okay, bezanya arah dia bertentangan. Kalau negatif 2A. Itu beza dia. Baik. Untuk mengira dia punya magnitude dia pula, okay, lukis dah tulis arah mengikut skala yang diberi. Okey, untuk mengira magnitudenya kita menggunakan teorem Pythagoras macam tadi. Kan? Contohnya yang inilah tadi. Untuk dapatkan magnitude A yang panjang ini, berapa panjang dia? Okey, caranya tadi macam kita buat latihan tadi. Kita kira segitiga ni. Ni ada 2, ada 2 petak, ada 2. Ini ada 4 petak. Okey, lepas tu kita tulis 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Dan guna kaedah teorem Pythagoras. Okey, so awak guna kalkulator tu. Kita masing-masing. Okey, so jadi untuk menggunakan kalkulator ni, saya nak ingatkan supaya jangan salah tekan. Okey, buat punca. Okey, and then 2 kuasa 2. Untuk yang ini kita nak selesaikan masalah ini. Okey, 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey, 4 kuasa 2. So jawapannya adalah 2 punca 5 kat sini lah. Okey, so 2 punca 5. Maka gunakan dalam bentuk set ini 2 punca 5. Jangan gunakan dalam bentuk perpuluhan kalau boleh. Okey, kalau 2A maknanya awak cuma letak 2 darab dengan 2 punca 5 lah. So jawapannya awak tekan saja kalkulator tadi. Okey, so tadi darab 2. So jawapan dia punca 45 lah. Kalau setengah A maknanya setengah darab 2 punca 5 tadi yang kita punya kiraan A tadi. Senang je. Kalau negatif 2, okey, negatif 2, okey, mana bila kita letak magnitude,
negatif 2 ni akan jadi positif dia tak boleh, sebab ukuran panjang ni dia tak boleh negatif. Jadi kita letak magnitude tu, hilanglah negatifnya, jadi sama dengan keadaan 4 darab punca 5. Okey, jom kita buat latihan ni pula. Kalau ada masalah tolong stop Okay. Okey, kalau ada masalah tolong stopkan cikgu. Tanya ke apa-apa yang nak buat. Okey, sebagai contoh kita bagi ni ada jawapan, lukisan dah ada kat sini actually-nya. Okey, kalau B ni sebagai rujukan kita, panjang dia ni. Okey, kalau 3/2B ni macam mana Okey, 3/2B. Okey, katakan ukuran dia 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita nak ambil ukuran bentuk sini ada 1, panjang ni 1, kira 1 lah dalam bentuk ratio ni 2 lah 1, 2. Jadi untuk 3/2, 1, 2, 3. So ini ada 1, 2, 3. So 3/2B 3/2B. Ini maksud dia. 3/2B. Apa So ukuran dia seperti inilah. Okey, 3/2B. Okey, nah next one, arah kena letak jangan lupa taruh arah. Ini maksudnya 3/2B. Okey, kalau setengah B maksudnya apa? Kita ambil separuh B ni lah separuh B, so kita lukis kat mana-mana kat sini lah Tapi arah dia macam mana? Arahnya bertentangan lah. Sebab kenapa? Negatif 1/2B. Okey, itu kalau setengah. Kalau 5/4 macam mana 5/4? 5/4 ni kita kira by petak 1, 2, 3, 4. So dah ada 4. Okey, so maknanya kalau 5/4, 1, 2, kita ukur macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. So itu 5/4. Tapi taruh negatif B sebab kita punya soalan tu negatif, arah bertentangan. Okey. Asalnya B arah dia ke bawah. Tetapi kalau taruh negatif, kita letak arah dia naik lah. Okey. Baik, untuk soalan seterusnya. Okey, ada faham tak ni? Lukis ni. Kita kira magnitude dia pula. Okey, nak kira magnitude ni. Okey, jawapan cikgu dah ada. Awak boleh salin kat situ. Ataupun awak boleh tengok buku jawapan awak. Semua dah ada. Kita boleh tengok macam mana bentuk skala dan bentuk arah yang diberi. Okey nah. Jadi untuk magnitude ni pula, kita kira skala dia pula. Untuk magnitude dia, okey, kita letak cari. Sorry hilang sekejap tadi. Okey, dapat ni. Tadi terhilang sekejap. Dapat tadi. Tiba-tiba ada respon? Ada respon. Okey, sorry. Tadi terhilang sekejap. Okey, untuk soalan yang kita nak cari sekarang ni, magnitude dia, cari magnitude B dulu. Okey, magnitude B, kita kira macam mana tau? Kira berapa petak ke bawah? 1, 2, 3, 4. Sebab kita mula kat sini titik di sini. Kita akhir titik kat sini. So sini ada 4. So ini kita kira 1, 2, 3, 4. So sini pun ada 4. So kita nak kira magnitude B ni. Okey, tulis magnitude B. Okey, so kita jadikan dia sebagai punca. Untuk kira magnitude ni 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 lah Untuk dapatkan magnitude B lah. So kita kira di sini guna kalkulator. So punca okey, 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So ini jawapannya lah. Tu dapat jawapan sini. Tak dapat jawapan lain daripada 4 punca kuasa 2 kalau gunakan kalkulator lah So kita bagi jawapan dalam bentuk 4
darab punca 2 dalam bentuk unit. Magnitude ni macam panjang berapa panjang B ni. Okey. So, jadi untuk soalan nombor yang ni, nak kira magnitude ni pula 3/2B ni. Okey. So, magnitude tulis 3/2B. Okey, jawapannya awak cuma ambil 3/2. Okey. Darabkan dengan B kita tadi. Apa B kita tadi? Apa tadi? 4 darab punca 2. Jadi jawapannya ialah 2, 2. Okey, so 3 darab 2, 6. Okay, so 6 punca 2. Okey, jangan lupa taruh unit. Itu dia punya apa nama? Skala dia. Okey, untuk negatif 1/2B pula. Okey, negatif 1/2B. Awak tulis negatif 1/2B. Okey, negatif 1/2B. Okey, and then awak terus, sebab ada magnitude ni hilang negatif dia. Terus kepada positif 1/2 darab tadi apa B kita? 4 punca 2. Okey, so jadilah jawapannya ialah 2, 4 bagi 4 adalah 2 punca 2. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan okey, yang ni awak buat sendirilah, tak ada masalah Okey, kalau ada negatif tu hilanglah negatif dia, sama macam soalan yang tadi. Okey, yang ni awak cuba buat sendiri. Okey, kita teruskan lagi sebelum kita habis nanti. Teruskan lagi, cepatkan keadaan. Okey, baik. Mari kita lihat soalan ini pula Ini soalan favorite dalam exam sebenarnya. Kita tengok nota dia. Okey, jika vektor A dan B adalah selari, maka A sama dengan satu skala K adalah B. K ni macam mungkin ni A. Okey, dia selari dengan B. Okey, mungkin B ni 2 kali ganda A lah, lebih kurang mungkin B ni adalah 2 kali ganda. Contohlah ni contoh cikgu lah. Kita boleh tulis sini A sama dengan 2 kali ganda itulah, lebih kurang 2 kali ganda B. Okey, so jadi skala ni main peranan, dia selari, vektor dia arah sama, cuma magnitude dia berbeza. Magnitude ni dari segi ukurannya lah, panjang dia berbeza. Okey, so maknanya ni dalam bahasa Inggeris tapi tak ada masalah. Akasnya, jika A sama dengan KB, maka AB adalah selari. Okey, dia arah sama, cuma panjang dia berbeza. K ni memain peranan sebagai satu skala ukuran berapa kali ganda B tu. Mungkin setengah, mungkin 2, mungkin 3. Itulah vektor. Okey, sebagai contoh kita tengok soalan. Diberi AB sama dengan 2U. Nampak tak? Dan CD sama dengan 6U. Tunjukkan bahawa AB dan CD adalah selari. Okey, nak tahu dia selari atau tidak, apa kita buat? CD sama dengan 6U. So maknanya dalam 6U ni ada 3 darab 2. Okey, 6 ni kita boleh jadikan sebagai 6 ni kita boleh jadikan sebagai 3 darab 2. Kalau kita lihat kat sini, kalau dia 6U, okey, so 2U tu adalah AB. Okey, so ada ukuran 2U. Dalam CD 6U tu ada ukuran untuk 2U. Jadi kalau 2 ini ada, 2U untuk AB. Okey, so jadi kita terahkan kepada 3AB. Okey, maknanya 2 vektor ini AB dan CD adalah selari. Okey, itu maksud dia lah. Okey, faham Okey, sabar. Kita tengok soalan kita. Okey, ada soalan B ni pun sama juga. Okey, kita tengok kepada soalan lah senang kita Kita tengok soalan, kita pangkat soalan ni. Sama juga. Okey, kita betul penerangan sama. Okey. So, kalau kita lihat soalan soalan nombor 1 ni, dia kata PQ sama dengan 3A.
dan RS sama dengan negatif 5A. Tunjukkan bahawa PQ dan RS adalah selari. Sebenarnya daripada sini A dengan A ni dah selari dah. Cuma kita nak tahu apa skala dia. Okay, kalau kita lihat kat sini. Okey, dalam RS kita, ada negatif 5A. Okey. Kita buat sini RS kita ialah negatif 5A. Okey, negatif 5A. Maka nak tahu sama ada RS dengan PQ adalah selari, PQ adalah selari, apa kita buat? Dalam RS kita ni boleh tak kita munculkan 3A dalam ini? Apa pengiraan dia? Boleh tak kita masukkan 3A ataupun kita munculkan 3A tu? Boleh. Okey, caranya ialah dengan penggunaan pengiraan bahawa negatif 5 ni, pengiraan ini kita boleh munculkan negatif 5. Okey, cikgu letak per 3. Okey, per 3. Okey, dia darabkan dengan 3. Okey, darabkan dengan 3. Sebab sama jugalah, kalau 3 bahagi 3 dapatlah negatif 5A, betul tak? Okey, so dalam sini kita nampak 3A ni adalah PQ. Maknanya dalam RS tu ada PQ. Maknanya kalau ada PQ, kita boleh munculkan PQ dalam RS kita tu. Ataupun senang cerita kita buat negatif 5/3 PQ. Munculkan PQ di situ. Sebab apa? Arah yang sama macam ni. Sebab kita dah wujudkan 3A dalam RS kita tu daripada pengiraan negatif 5/3 darab 3. So kalau kita boleh buat seperti ini, okey, dan negatif 5/3 ada skala dia, RS sama dengan ada PQ bersama dengan skala dia, maknanya RS dan PQ adalah selari. Okey, itu aja pengiraan dia. Okey, kiralah. Tolong bagi jawapan. Kira kali pun boleh, tak ada masalah. Kalau ada masalah stop cikgu Cikgu saya ada masalah dengan menggunakan mic cikgu tak nampak mesej dari sini. Okey. So okey, vektor selari ini penting sebab dalam exam ramai kekeliruan. Soalan ni pun mengelirukan. Dia suruh kita buktikan bahawa ini adalah selari atau tidak. Sebab ini pengiraan yang senang lah. Kalau kita lihat kat sini, setakat negatif 5, 5/3/3 darab 3. Itu yang kita boleh buat. Okey, kita tengok nombor 2. Dah salin Okey, good. So, untuk nombor 2, dia beri XY 3Q dan YZ 9Q. Tunjukkan bahawa XYZ adalah selari. Okey, XYZ adalah selari ataupun dia adalah kolinier. Apa maksud kolinier? Adalah segaris. Maksudnya kita ada dua keadaan selari ni. Kita tengok contoh Selari sama ada dalam bentuk berpisah dua garis. Okey, selari. Atau ini contoh lah contoh kita lah AB dengan AB dengan BC ada CD adalah selari. Okey, apa maksud segaris? Mungkin dia buat macam ni. AB hilang pula. Okey, so AB sambung balik CD. AB BC. Contohlah Okey, titik AB sekarang ni, lepas tu daripada BC dia ini pun dikira sebagai selari. Okey, tapi dia ada AB, lepas tu ada BC. Okey, ini pun dikira sebagai selari, tetapi kita panggil dia satu lagi maksud segaris. Okey, so buktinya sama macam tadi soalan nombor 1. Kita nak buktikan dia adakah dia segaris atau tidak. Buktinya sama daripada selari tadi. So kita nak tahu dia kolinier kolinier atau selari. Kolinier dalam bahasa Inggeris, So dalam XY kita tengok yang paling besar YZ YZ. Okey, YZ, kalau kita lihat YZ ni
ialah 9Q. Now, boleh tak kita munculkan XY dari sini? XY dari sini. Boleh tak kita adakan wujudkan XY? Sedangkan XY itu 3Q. Boleh tak boleh? Boleh Kita boleh munculkan XY dengan pinggiran algebra daripada skala 9 ini. Okey, 9 ini. Okey, macam mana nak buat? Daripada situ kita tahu bahawa 9 ni adalah 3 darab 3. So, kita tulis 3 darab 3. Itulah Q. Kalau kita lihat kat sini, dalam kita punya pengiraan, kita dah dapat wujud pengiraan 3Q tu sama dengan XY. Ya, kalau tak boleh nak samakan, itu tak boleh. Itu bukan segaris lah So, jadi kalau ada wujudkan XY dalam 9Q kita tu, tapi skala dia 3 darab XY lah lepas ni 3 darab XY lah. So, itu yang kita catatkan dia adalah kolinear atau segaris ataupun selari. Boleh katakan begitu Okey, so XY. Okey, cikgu lupa nak taruh anak panah. Okey, buat sini YZ. Okey, anak panah. Okey, so anak panah ni pun cikgu lupa ni. Okay, anak panah. So, kalau kita boleh wujudkan pengiraan YZ kita tu ada XY, maknanya dia adalah segaris ataupun selari. Okey, segaris atau selari lah. Tapi skala dia 3 kali ganda XY daripada YZ. So, kita boleh tulis kat sini conclusionnya. Okey, YZ dan XY vektor adalah segaris ataupun kolinear. Segaris dengan selari, konsep dia sama. Okay. Segaris dengan selari. Okay, boleh salin lah. Okay, parallel to each other. Okay, boleh salin. Okay, last last satu latihan lagi. Boleh kita teruskan satu latihan lagi, cukup. Okay, lepas tu kita boleh tutup kelas kita. Kita boleh satu lagi latihan. Kita boleh tutup, kemudian kita buat soalan H Kita buat soalan H dan kita tengok Okay, last untuk buat soalan H, and then kita boleh sambung lagi minggu depan untuk kelas vektor. Kelas vektor ni kita buat secara hybrid online. Baik, okey, soalan yang ini pun sama. Dia beri AB dan CD ada selari. Cari nilai H. Okey, dia beri CD dan dia adalah selari. Cari nilai H. Okey, so macam mana nak buat ni? Okey, now kalau kita tengok kat sini, okay, tengok kat sini. Soalan nombor 1 lah, kita buat nombor 1 Contohnya boleh baca sendiri lah Okey, nombor 1. Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, AB ni ada selari, dia dah bukti. Dia bukanlah bukti, dia dah menunjukkan AB ni ada selari. So macam mana kita nak cari nilai H ni? Contohlah macam mana kita nak cari nilai H? Jadi untuk dapatkan nilai H ni, kita memulakan dengan AB. Kita let dulu, okey, kita let dulu, kita jadi wujudkan AB. Okey, dia selari dengan CD. Okey, contohlah CD. Tapi ada skala. Okey, macam kita tak satu skala lah, skala K ke M ke. K ni nombor dia berapa kali ganda CD, macam soalan tadi lah ini 3. Soalan tadi pun ada negatif 5/3 skala. Tapi sekarang ni kita tak tahu. Tak tahu apa itu K lagi. Okey, now cara dia untuk dapat nilai H ni, okey, awak letak AB 12P. Okey, 12P, tulis. Okey, 12P tambah HQ, yang kiri AB, vektor AB ni HQ. Okey. Kemudian awak samakan dengan K tadi, K dalam kurungan CD, iaitu 4P tambah 3Q. Baik. Kemudian kita kembangkan kita kembangkan. Okey, 12P. Kembangkan, ini algebra masing-masing 12P. Okey, tambah HQ. Okey, awak samakan dengan K ni pun kembangkan juga. Jadi 4K P. Okey. Sama tambah 3Q
cube. Okey, 3k cube. Okey, so ni vektor dia lah. Okey, now apa kita nak buat ialah, now kalau kita lihat kita ada sebelah kiri ni teknik cikgu lah, mungkin dalam buku dia agak berbeza dalam buku latihan. Okey, ni ada sebelah kiri. Okey, dan sebelah sini adalah sebelah kanan. Okey, so apa cikgu nak awak buat ialah, okey, apa cikgu nak awak buat ialah yang mana P kita samakan. Ni 12P vektor dengan 4KP. Sebelah kiri, sebelah kanan. So apa kita buat? Kita ambil dia punya koefisien dia 12. Jangan ambil P Awak samakan dengan 4K. Okey, sekarang ni. Okey, yang sebelah kiri tu, yang Q tu, vektor Q tu, cikgu buat warna hijau lah Q ni, warna ni lah, warna purple lah. Okey, warna HQ ni dengan 3KQ ni, kita samakan koefisien dia. H, ini keistimewaan, keistimewaan vektor. Kita boleh buat macam ni. Okey, nampak tak? Kita ada satu persamaan 12 sama dengan 4K. So H sama dengan 3K. K tadi skala yang kita wujudkan tadi kat sini kan. Tapi dia nak suruh kita cari nilai H. Tapi untuk K ni kita boleh dapatkan nilai dia sebagai, kalau kita lihat kat sini, adalah 12 bagi 4. So 12 bagi 4, K kita sama dengan apa? K kita sama dengan 3. Okey, untuk soalan kita, objektif kita nak cari nilai H kan. Jadi untuk dapatkan nilai H, K tadi dapat 3. So H sama dengan 3 darab 3. So jawapannya H sama dengan 9. Senang kan? Okey, tak susah pun. Cuma pengiraannya, teknik dia inilah, kiri dan kanan. Yang mana P dengan P kita samakan. Yang mana Q dengan Q kita samakan. Ambil koefisiennya saja. Okey, so H sama dengan 9. Okey, kita tengok contoh yang ini, AB ni pula. Okey, apa cikgu nak buat? Sama, first step kita lakukan, kita compare kedua-dua ni. Okey, kita compare kedua-dua ni. Kita tulis dulu sebagai AB. Sebab dia segaris, dia ataupun dia selari. Okey, kita letak AB. Tak, wujudkan K. K ni skala dia, CD. Okey, now. Okey, untuk soalan nombor 2 lah. Okey, sekali lagi, AB, awak tulis 2X tolak 3Y, okay, sama dengan K CD. Awak tulis balik HX tambah 8Y tu. Kita gantikan je lah gantikan. Kaedah penyelesaian algebra ni cuma ganti-ganti je 8Y. Okay, so kita kembangkan K ni. Okay, kita kembangkan K ni ke dalam persamaan kurungan tadi. Okay. So 2X sebelum kita ni last question, sebelum kita semua tu kita nak bagi link jangan keluar dulu, kita nak bagi link kehadiran nanti. Okey, sama dengan K. Okey, so kembangkan, jangan lupa kembangkan KHX, okey, tambah 8KY. Alright, so objektif kita nak dapatkan nilai H. Ya, betul. Tapi ada wujud K ni, kita kena cari nilai K tu dulu. Dengan keadaan, okey, cikgu warna merahkan Okey, kalau yang bahagian 2X ni, kita comparekan dengan X sebelah kanan. Jadi, ambil koefisiennya saja, awak buat 2 sama dengan KH. Okey, so manakala yang sebelah Y ni pula, kiri dengan Y sebelah kanan, awak comparekan bersama. Negatif 3 sama dengan 8K. Okay, mungkin agak berbeza dengan contoh yang diberi kita buat tu. Okay, tapi ini lebih kurang penyelesaian je lah. Boleh diterima Jadi untuk dapatkan nilai H ni, H kat sini, tadi darab dengan K. K kena dapat dulu. So maknanya K ialah, kalau lihat kat sini, ialah negatif 3/8. Itulah K kita. Okey, kat situ kita gantikan K di sini. Yang mana 2
2. Kita gantikan K negatif 3/8 sama dengan H. Okey, so negatif 3/8 pindah sana jadi 8 jadi darab 16. Negatif 3 pindah. So jawapan dia ialah lebih kurang H ialah jawapan dia ialah negatif 16/3. Yalah. Ni jawapan dia. Itu cara tekniknya. Okey, mungkin contoh dia agak berbeza sikit dengan cikgu. Okey, awak boleh guna juga cara contoh ni. Okey, sama juga kot. Sama juga sebab dia compare ni. Dia compare yang sebelah kiri, sebelah kanan. Cikgu pun lebih kurang samalah. Alright. So, itu saja untuk malam ini. Okey, jangan keluar dulu. Sebab cikgu nak bagi link dalam message. Tengok message masing-masing. Tengok message masing-masing. Dah keluar belum? Okey, sekejap kita kita habiskan dulu. Okey, stop presenting. Alright, so jangan keluar dulu sebab cikgu nak bagi link supaya nak tahu sama ada berapa ramai datang hari ni. Okey. Jadi link akan diberikan sebelum kita keluar. So maknanya kalau awak rasa okey tak kalau kita buat hari Jumaat ni, setiap hari Jumaat kita buat perbincangan AdMed lah, senang kita. Dapat dah link? Respon? Dapat link tu? Macam mana masuk tapi tak keluar pun kat sini. Oh ada dah. Okey dah ada. Tak keluar pula. Oh ada Okey. KPM Dapat tak? Okey, good. So tolong isi link tersebut. Okey, sekali lagi cikgu tekan kat situ. Okey. So letak nama dan kemudian lepas ni, okey, setiap hari Jumaat lah kita akan buat kelas tambahan macam kelas untuk perbincangan lah. Tapi buat masa ni kita nak cuba habiskan silibus. Habis silibus semua, nanti masa cuti sekolah pun cikgu buat juga. Cuti sekolah 2 bulan tu, daripada bulan 11, bulan 12, kita akan buat setiap hari Jumaat. Kita bincang je apa-apa soalan-soalan yang bakal awak jawab nantilah. Okey? Alright, itu saja untuk malam ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Selamat malam. Ya, saya, Logan. Oh, dalam link tu mana Saya pun tak tahulah. Tapi tak apa. Tak, Google bukan MOE kot. Mungkin bukan MOE lah. Cikgu tak set lagi. Okey, tapi tak apa. Email korang pun cikgu dah terima daripada apa ni. Okay, allow responding to edit. Kat mana dia nak tukar Limit to one respond. Mana Saya tengok tadi kat mana tukar setting dia. Setting dia kan. Okey, tak apalah. Okey, never mind. Okey, tapi email korang cikgu dah terima. Cikgu tak boleh tengok message ni. Message dia tak boleh keluar daripada cikgu punya apa dah. Okey. Alright, so itu saja. Sekian, terima kasih. Bye bye. Tak apa, nanti cikgu betulkan link tu kemudian ya. Okay, thank you. Bye bye. Kat mana link dia tu? Nak katakan Aman tahu tapi tak ada kat sini. Cari juga. Do not collect ni kenapa do not collect pula? Okay, tutup